Ada orang tu, dia cakap dengan Lina, dia duduk Pasir Gudang dah bertahun-tahun. Tapi dia tak tahu dekat sini ada nasi biryani dengan lauk dia yang sedap. Nak orang yang duduk dekat area Taman Air Biru yang selalu nampak kebayan Sungai Buloh ni. Kejap. Lina lupalah. Patutlah korang tak tahu dekat sini ada Ibob nasi biryani. Sebab dia memang baru buka dekat sini. Selain daripada nasi biryani dia yang memang dah famous ni, ayam masak merah ni pun ramai juga peminat dia tahu. Tapi kali ni diorang datangkan dengan lamb shank biryani ni tau. Lepas tu ada kambing biryani dan acar nenas. Hari tu diorang buat opening. So kuih muih ni memang ada sekali lah masa tu. Tapi setiap satu set nasi biryani memang dapat satu gelas air tau. Lina dah biasa sangat makan nasi biryani dia ni. Tapi kali ni lamb shank dia ni memang lembut korang. Masak dia mesti lama. Dia punya rasa rempah tu memang meresap masuk dalam lamb shank tau. Portion lamb shank ni besar tau. Kalau nak makan 2 orang pun boleh sebenarnya. Nasi dia tak payah cakap. Memang lembut dan wangi. Acar nenas jangan dilupakan. Wajib orang kata. Ayam masak merah dia ni Lina suka tau. Dia punya kuah dia pekat. Pedas dia tu pedas yang kita boleh terima. Memang sedap. Dulu pelanggan dia orang ramai. Kadang-kadang ada yang repeat makan ayam sambal ni je. Walaupun korang tak tanya, tak apa Lina cakap juga. Sebenarnya masa Lina kahwin dulu, Lina ambil nasi biryani dengan diorang juga. Sedapnya kambing biryani ni. Korang tengoklah kuah dia memang pekat. Dia punya biryani tu memang sedap lah korang. Mana kakak-kakak office ke yang kerja swasta berdekatan, lunch hour, korang ajak kawan-kawan datang makan nasi biryani kat sini. Memang kenyang tersandar korang. Dan lagi satu, diorang memang ambil tempahan untuk majlis juga, okey? Duduk area Masai, Pasir Gudang, korang datanglah makan dekat sini. Apa-apa pun, save dulu video ni and thank you for watching. Bye!